Dulu 10,000 nampak banyak tuan-puan. Hari ini nilainya tak sama lagi. Sebelum tu saya dulu video ni untuk rujukan tuan-puan. Contoh yang paling mudah adalah tahun 2025, 10,000 dapat 50 biji telur. 20 sen sebiji. Tahun 2026 ini 10,000 hanya dapat sekitar 14,000 biji telur saja. Harga telur dah naik 70 sen sebiji. Itu pun grade D. Maknanya kuasa beli kita jatuh lebih 70% tuan-puan. Bukan kita makin miskin, tapi nilai duit yang makin mengecil. Nak dapatkan barang yang sama, kita perlu top up lagi untuk dapat yang sama. Sekarang bayangkan kalau 10,000 tahun 2025 tukar kepada emas macam ni, jongkong ataupun dinar, boleh dapat 200 gram emas masa tahun 2025. Hari ni 200 gram emas ni dah bernilai 140,000 tuan-puan. Nilai emas ni naik 1,300%. Daripada 10,000 naik 140,000. Inilah beza simpan duit yang dimakan inflasi ataupun simpan emas yang melindung nilai harta kita. Sebab itu orang kaya simpan aset, bukan simpan duit. Kalau ada pilihan, nak simpan duit yang susut nilai ataupun emas yang naik nilai, tuan-puan pilih yang sebaiknya. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, walaupun 1 gram ataupun serendah 100, tuan-puan boleh tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing tuan-puan sebaiknya. Nak ilmu kewangan dan emas yang lebih banyak, jemput follow dan komen.